Gaji naik, best kan? Tapi kalau gaji naik dan hidup masih rasa tak cukup, itu tanda gaji naik tu sebenarnya tak menolong langsung. Realitinya, ramai orang bila dapat kenaikan gaji, duit tu tak masuk lagi. Tapi dah siap-siap senarai apa nak beli. Dah fikir macam-macam apa nak belanja. Pesan guru kewangan saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, cara macam ni tak buatkan kita kaya. Bila gaya hidup kita naik seiring gaji, kedudukan kewangan kita sebenarnya tak berubah pun. Gaji besar, komitmen pun besar. Lagi teruk, ada yang gunakan kenaikan gaji sebagai alasan untuk tambah hutang baru. Sedangkan hutang lama pun tak selesai lagi. Sebaliknya tuan puan, kita dapat kenaikan gaji, tahan gaya hidup dulu. Jangan terus tambah perbelanjaan. Jangan sesekali tambah hutang baru. Gunakan kenaikan gaji tu untuk tambah komitmen tabungan kita setiap bulan dan fokus tutup hutang lama. Tambah potongan gaji masuk ASP, tabung haji ataupun emas melalui akaun Mascap. Itulah peluang terbaik untuk perbaiki kewangan diri kita sendiri. Gaji naik sepatutnya buat hidup kita lebih tenang, bukan tambah tekanan. Nak mulakan simpanan emas, tuan puan boleh isi borang sign up untuk saya bimbing dalam langkah-langkah simpanan emas perak terbaik.